tahu tak, kalau Perang Dunia meletus, Malaysia takkan jadi penonton. Kita duduk atas laluan paling sibuk dan paling berebut dalam dunia. Minyak dari Arab ke Jepun, China, Korea, semua lalu depan rumah kita. Laluan ni terlalu penting untuk dibiarkan selamat. Selat Melaka tu pendek je, tapi terlalu padat. Satu hari, beratus kapal dagang lalu. Kalau tersekat sejam, harga minyak dunia naik. Kalau tersekat sehari, ekonomi dunia terguncang. Dari kapal dagang sampai kapal perang, semua nak guna jalan ni. Amerika, China, Jepun, India, semua lalu senyap. Tapi titik sempit ni duduk dalam peta kita. Selat Melaka bukan sekadar laluan, ia urat nadi ekonomi global. Kalau perang mula, laluan ni yang pertama direbut. Dan siapa yang kawal? Dia kawal Asia Tenggara. Kadang negara kecil duduk atas jalan yang paling besar. Selat Melaka bukan milik kita seorang, tapi kita duduk paling dekat.